why kita, government kita melalui khazanah go into business in airline industry. Yes. Airline punya ini, the government has no business. Yes. Pada saya lah. Sebab benda ni kita beli aset. Okey lah. Dulu masa zaman dulu kita nak rescue Mars. Okey, kita beli aset ni. Yeah. Sebab Mars going down. Tapi lepas Mars dah okey balik, kita patut bagi balik kepada completely private sector. Tak payahlah aset ni kita pegang. Sebab aset kapal terbang ni, dia depreciating asset macam kita beli kereta lah. Bukan aset yang kita menambah value dia bertambah. Ini kita beli hari ni, tunggu berapa tahun aset tu depreciate. Government has no business buying asset yang depreciate macam ni. Baik kita guna bilion-bilion duit khazanah ini yang dilaburkan pada MAG ni kepada benda yang lebih meningkatkan asset value kita, bukan kepada depreciating asset. So bila diorang ni kata ini bukan duit kerajaan satu. Bila tanya diorang ini, kata Petronas pun bukan duit kerajaan, khazanah pun bukan duit kerajaan. Habis duit siapa ni? Where did it come from? Duit kita. Lepas itu saya cakap tu hari, Anwar, dia kata perbelanjaan bajet 410 bilion. Tapi kalau campur perbelanjaan GLC jadi 470 bilion. Bila perbelanjaan dia ambil GLC ataupun khazanah apa ke benda ke punya perbelanjaan Petronas ni punya ini. Tapi bila buat hutang dia tak ambil pula, tak ambil kira. So macam mana bila kalau perbelanjaan awak ambil hutang pun awak kena ambil kira. Bila MAG di bawah khazanah ni ambil hutang, itu hutang bilion-bilion. Bila Petronas ni terpaksa orang kata cover benda ni, dia akan ambil hutang. Biasanya projek orang tak spend pakai cash, dia akan float some sukuk ke some bond ke apa. Ini hutang. So bila belanja awak nak kira, bila hutang awak tak kira, mana boleh macam itu. Ini matematik ekonomi mana dia belajar?